Hai, Assalamualaikum korang jemaah sedapur. Menu kali ni saya nak masak ayam goreng racik pedas manis. Lebih kurang macam tu lah. Sebab dia ada basah-basah sikit, ada pedas-pedas sikit, ada manis-manis sikit. Okey, ini ada ayam yang telah siap dipotong kecil-kecil. Boleh cuci dan toskan. Kemudian saya masukkan serbuk kunyit, ada Maggi cukup rasa dan sedikit garam. Tak letak Maggi cukup rasa pun tak apa, ada garam ajino pun dah okey. Gaulkan biar rata sehingga sebati. Bila dah siap boleh perak sekejap dan ketepikan dulu. Sementara tu boleh siapkan bahan-bahan untuk menumis. Ada bawang putih diiris, ada bawang merah dan halia juga diiris. Untuk bahan hiasan ada bawang Holland, ada cili merah besar, kalau nak pedas pakai cili padi, dan saya letakkan juga sayur buncis. Seterusnya bolehlah panaskan minyak. Minyak tu kena banyak sikit lah untuk goreng ayam ni sehingga dimasak. Kacau-kacau biar dimasak sekata. Bila dah masak, boleh keluarkan sedikit minyak yang banyak tadi. Kalau nak keluarkan dulu ayam tu pun boleh, tapi kalau tak nak macam saya malas ni, boleh ketepikan sikit. Lepas tu, bila dah keluarkan minyak tu, boleh tumis bahan hiris tadi, bawang putih, bawang merah halia. Goreng sekejap sehingga dia naik bau dan sedikit garing. Seterusnya saya tambahkan 1 sudu besar cili kisar. Cili kisar ni pakai yang pedas sikit lah sebab dia nak bagi rasa pedas-pedas sikit kan. Lepas tu tambah sedikit sos tiram, tambah sos cili dan kicap manis. Kicap manis tu saya pakai kicap pedas manis mahsuri. Bahan-bahan yang sos ni letak secukupnya saja, nak bagi dia ada rasa-rasa sikit pada ayam. Tak nak terlalu banyak, takut nanti jadi ayam kicap pula kan. Teruskan kacau biar dia rata dan sebati. Bila nampak terlalu kering dan melekat pada kuali, boleh tambah sedikit air. Teruskan kacau sehingga masak. Tak perlu tambah apa-apa perasa lagi sebab rasanya tu dah cukup daripada sos-sos tadi. Akhir sekali barulah masukkan bawang Holland, kacang buncis dan cili merah besar. Teruskan kacau biar layu. Ayam goreng yang dimasak macam ni memang sangat sedap. Makan pula dengan nasi putih yang panas-panas memang bertambah. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Jangan lupa tekan like, subscribe dan notificationnya sekali supaya korang tak terlepas menu-menu yang saya akan kongsikan nanti. Thank you korang for watching. Bye. Jumpa lagi.